saya yang Asia daripada Ranau Sabah, dan disebabkan ini begini, tangan ini tidak dapat bergerak, makan tadi pun malu-malu mempegang sudah, tapi sekarang okey sudah. Daripada produk ini yang memberikan minat, ini boleh sudah. Terima kasih banyak-banyak atas produk ini. Insya Allah dengan izin Allah ini akan promosi di Ranau ini. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Saya tak loncat ni. Apa boleh loncat? Pasal saya dah kenyang sakit lah. Berapa minit minum tadi? Saya sakit ni 2 bulan lah. Dan semayang yang duduk tadi saya semayang Alhamdulillah. Sakit, lutut. Sakit lutut. Minum produk apa? Produk ni. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Berapa minit minum tadi? Masa tadi minum kuah-kuah tu. Baru 2-3 minit lah kira. Baru dalam 10 minit. Tapi saya semayang saya ingat lah. 10 minit itu. Semayang yang tak Alhamdulillah. Main rumah saya jamu tadi sepaket kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Baik Kak Tun. Tak apa, terima kasih. Kak Tun daripada Kulin. Tak sakit lutut. Tiada lagi masak elektrik. Alhamdulillah. So macam mana nak recommend dekat kawan-kawan tak? Nama saya Saima Elias Suryagidik. Saya asal daripada Sabah. Umur saya 61 tahun. Masalah sebelum ni saya mengalami masalah lutut. Bila ada pergerakan ataupun menaiki tangga, dia rasa macam ada elektrik di dalam lutut. Setelah memakan satu seset saja Satu secet je ya? Satu saja seset High Plus pagi ambil. Dia rasa macam dalam 20 minit kesan dia memang mantap saja. Lutut saya solat subuh tidak payahlah lagi nak pelan-pelan, boleh terus duduk. Itulah keajaibannya High Plus. Itu dah berapa lama tu? Sakit lutut ni dah lama sebetulnya. Dah lama, dalam 1 tahun lebih. Tapi kakak paksa, kalau kakak solat memang kakak paksa lah, tapi dia pelan-pelan lah. Sekarang ni kira lompat. Sekarang taklah, sekarang lompat tangga pun boleh. Sekarang lompat pun boleh. Boleh. Tak sakit lutut. Tiada lagi masak elektrik. Alhamdulillah. So macam mana nak recommend dekat kawan-kawan tak? Okey, nanti insya-Allah kita kasih meledak dia di Sabah. Okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum, saya Puan Noziha. Saya mula makan produk HA Plus ni sebelum puasa dalam 22 bulan 2 sampai ke hari ni lah. Kira saya ada sakit RA lah, rheumatoid arthritis. Since saya makan ubat ni daripada 22 bulan 2 tu sampai sekarang, kira sakit tu berkurangan lah. Sampai ke hari ni kira sakit tu dah tak teruk macam dulu lah. Nak jalan semua tak boleh, nak buat kerja rumah semua tak boleh. Tapi buat sekarang ni kira okey lah dengan makan produk HA Plus ni. Kira dapat perubahan yang besar lah untuk saya. Kira memang membantulah untuk kerja harian saya, kehidupan harian saya. Berapa lama sakit? Sakit saya dah 10 tahun. Macam-macam ubat dah saya dah cuba. Tapi mungkin ni ikut ubat yang orang kata apa, kena kot dengan saya. Itulah, harap ada siapa-siapa yang sakit macam saya ni boleh cubalah ubat ni. Memang bagi kesan yang baik, membantu. Terima kasih. Tahap sakit, masa sakit tu Tahap sakit dia kira sakit sampai tak boleh jalan lah. Kira. Sakit tu kira tahap, kalau cakap tu kira rating 8, kira 10 tu orang kata bedridden, saya bagi 8 lah. 8 tu kira nak bangun pun tak boleh apa semua. Tapi sekarang ni sejak dah makan ni, orang kata apa, saya dah boleh jalan, saya dah boleh buat kerja harian saya. Kira kita ada hari lah orang kata. Kalau tidak hari tu kita tak ada lah. Pagi malam tu duduk tidur je. Kan ni kira orang kata apa, memang membantulah. Kalau siapa yang ada sakit-sakit sendi apa semua, boleh cuba produk ni lah.
Memang bagi kesan yang baik. Okey, terima kasih. Pakcik jadi gaut. Daud. Gaut ni gaut. Oh, okey. Bila saya pakcik makan udang ketam kan, jadi dia bengkak sakit. Tapi alhamdulillah, dia dapat satu produk ni kan, bila pakcik makan, dia kalau makan 3-4 jam, sakit-sakit senang tulang tak ada. Lepas tu bengkak pun hilang. Boleh buat kereta lah apa lah. Alhamdulillah produk ni, no. Alhamdulillah. Ah, plus. Apa? Sehari minum macam mana? Saya lah ni, saya bajet dia. Sebulan dah dapat. Sebulan 2 kotak, 20 paket nah. Tapi badan rasa sedap, sendi-sendi kalau mau. Tenaga, no. Tenaga. Lo umur apa? Saya umur hampir 80. 80 dekat dah. 70 lebih. 70. Kongsi dengan kawan-kawan ni. Ya. Pasal produk ni bagus, no. Benarkan kawan ada satu perempuan tu kan. Ah. Dia pun tahu saya. Bila dia tak makannya, aku langsung tak nak tenaga. Oh. Bila agak makan, betul-betul. Bagi energi. Alhamdulillah lah.